أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan? Saya doakan semoga tuan-tuan, puan-puan semua sihat-sihat sentiasa dan terus istiqamah melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, terutama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi nikmat, masih lagi diberi peluang untuk beribadah dan masih lagi diberi peluang untuk menemui Ramadan pada kali ini. Dan yang paling penting masih lagi diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seronoknya kita pada bulan Ramadan ini bukan apa, sebab bulan Ramadan ini macam satu bulan magic. Kalau tuan-tuan perasan kan, masuk je bulan Ramadan ni, kita akan rasa satu suasana yang sangat berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Antaranya, kita akan jadi automatik rajin untuk beribadah. Lagi-lagi, kita rajin berqiyamulai, kita rajin banyakkan lagi baca Quran, dan boleh kata nak khatam lah 30 juzuk dalam bulan Ramadan ni. Satu keajaiban. Tapi bila mana masuk lepas Ramadan, masuk bulan Syawal, jadi amalan-amalan tu mungkin kita teruskan, tapi tidaklah sehebat ataupun serancak pada bulan Ramadan. Jadi itulah nak cerita kenapa istimewanya bulan Ramadan yang biasa kita lalui ini. Jadi insya-Allah pada hari ini sempurna nuzul Quran. Jadi pada hari ini ingin menceritakan ibrah nuzul Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini istimewa sebab ada 3 perkara. Dia jadi istimewa bulan Ramadan ni sebab ada 3 perkara. Yang pertama adalah as-siyam. Yang kedua adalah al-qiyam. Dan yang ketiga adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini satu mukjizat yang sangat besar yang telah diberikan ataupun telah dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi ta'rif nuzul, nuzul ta'rif dari segi bahasanya adalah turun daripada tempat yang tinggi. Jadi Al-Quran ni satu mukjizat yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan puan-puan bayangkan, kita tiada Al-Quran. Apa yang kita nak baca tuan-tuan? Apa yang kita nak rujuk? Apa yang nak kita pandukan dalam kehidupan kita? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulianya bulan Ramadan ini sebab adanya Al-Quran. Peristiwa Isra' dan Mi'raj tu dah kira hebat dah, tapi ada satu lagi peristiwa nuzul Quran, iaitu penurunan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ceritakan sedikit tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat Al-Quran pada bulan Ramadan, di mana semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun dan bertahalul di Gua Hira, baginda didatangi oleh seorang makhluk yang berupa manusia, iaitu adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dan ketika itu, Nabi telah dipeluk oleh malaikat Jibril, serta malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, iqra." Ya Muhammad, iqra. Jibril kata, "Wahai Muhammad, bacalah. Wahai Muhammad, bacalah." Kemudian lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku tidak tahu baca. Aku tidak tahu baca." Kemudian kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku seolah-olah sesak nafas aku kerana dipeluk oleh malaikat Jibril." Pelukan dia tu seolah-olah aku ni sesak nafas. Lebih kurang macam itulah dia punya komunikasi antara Nabi bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan maka turunlah 5 ayat Al-Alaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi saya tak nak cerita panjang tentang peristiwa nuzul Quran ni. Memang panjang peristiwa dia, cerita dia kan. Daripada Lauh Mahfuz turun kepada Malaikat Jibril, Lauh Mahfuz turun ke langit, kemudian langit turun kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW. Dia adalah proses-proses dia. Itu boleh berujuk dengan orang lebih arif lah. Jadi pada hari ini saya lebih cerita kepada ibrah nuzul Quran. Apakah ibrah ataupun pengajaran daripada turunnya Al-Quran ini? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibrah yang sangat-sangat besar yang biasa kita dengar adalah pada surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maksud dia? Mafhumnya, maksudnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Jadi objektif yang besar Allah Ta'ala turunkan Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk ataupun panduan kepada manusia itu sendiri. Jadi bila mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW, yang lain tak bukan adalah untuk petunjuk bagi manusia itu sendiri. Ia merangkumi daripada akidah, ibadah dan akhlak serta muamalah. Jadi Al-Quran ini sendiri, dia telah mengubah akidah umat jahiliyah kepada umat yang beriman. Daripada akidahnya, daripada ibadahnya, daripada akhlaknya, daripada muamalatnya, Al-Quran tu dah komplit dah semua dalam tu. Ada dia punya sisi panduan dan petunjuk dalam Al-Quran itu sendiri. Dan seterusnya, Al-Quran ini dapat membezakan hak dan batil. Kan? Al-Quran menjadi neraca untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dia ada satu garis panduan ataupun guideline. Okey, yang ini kita boleh buat. Yang ini kita tak boleh buat. Apa yang kita boleh buat? Apa yang perkara-perkara yang digalakkan buat? Apa yang perkara-perkara yang tidak dibenarkan buat? Dalam Al-Quran itu semua sudah tulis kan. Maksiat dan sebagainya boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan kemarahan Allah, boleh mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara-perkara yang benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada diri, manfaat kepada ummah, manfaat kepada keluarga dan sebagainya. Masyarakat berada dalam jahiliah yang tidak tahu, yang tiada hala tuju, yang tiada panduan. Mereka melakukan apa-apa saja mereka sukalah, kan? Ini yang liberal yang buat sekarang ni, kan? Ada satu gerakan liberal di mana mereka nak hak asasi manusia. Manusia ni bebas untuk melakukan apa-apa saja, hak asasi masing-masing lah, kan? Nak apa ni, nak berzina ke, nak minum arak ke, nak lelaki menyerupai perempuan ke, perempuan menyerupai lelaki ke, lelaki kahwin sama lelaki, perempuan kahwin sama perempuan. Ini yang rosak dalam masyarakat kita, tuan-tuan, puan-puan. Kan, bila mana tiadanya Al-Quran ini, maka rosaklah masyarakat kita. Kerana apa? Kerana budaya songsang yang sedang berleluasa di negara kita ini. Jadi bukan kata sebelum Al-Quran turun, dah turun pun sekarang ni satu gerakan ini sedang agresif, ya. Agresif menyebarkan da'ayahnya, menyebarkan fahaman liberal yang bakal merosakkan generasi-generasi yang akan datang. Tuan-tuan, perempuan, bayangkan tiadanya tindakan-tindakan cegahan daripada pihak-pihak kerajaan, daripada pihak-pihak tertentu, sebenarnya akan merosakkan generasi-generasi yang akan datang. Bayangkan tiadanya usaha dakwah, tiadanya satu gerakan daripada mana-mana NGO yang menitik beratkan tentang fahaman liberal ini, maka satu hari nanti mungkin anak cucu-cucu kita terlibat dengan fahaman tersebut. Jadi bahayanya tuan-tuan, puan-puan, jika kita tidak amal berat tentang perkara ini. Al-Quran ini juga dapat mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Ya, manusia daripada kegelapan dengan berlumang dengan maksiat, berlumang dengan dosa, berlumang dengan perkara-perkara yang munafik dan sebagainya, kepada cahaya. Kan, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan zikir, faham agama, ada susur galur dia perkara-perkara yang boleh buat, perkara-perkara yang mendatangkan pahala, perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada diri dan sebagainya. Dan Al-Quran ini juga tuan-tuan dapat mengangkat martabat umat Islam.
Ya. Sejarah membuktikan zaman kegemilangan Islam berlaku apabila umat berpegang teguh kepada wahyu. Jadi saya suka kaitkan kisah ini dengan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota Konstantinopel. Kalau tuan-tuan perasan, kota Konstantinopel ini ramai pemimpin-pemimpin ingin takluk, tapi semua gagal takluk. Walau ayahnya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih iaitu Sultan Murad pun bersungguh-sungguh berhempas pulas nak membebaskan kota Konstantinopel yang dipegang oleh Raja Byzantine, tapi tidak mampu. Tapi iaitu anak dia yang dapat membuka kota Konstantinopel ataupun yang sekarang ni digelar sebagai Turki. Jadi kisah ni di mana Nabi SAW pernah bersabda, kota Konstantinopel ini akan ditakluk oleh tentera yang baik dan pemimpin ataupun dia punya pasukan yang baik. Jadi bila mana ada ketiga-tiga ini, rakyat baik, pemimpin baik, tentera baik, maka akan realisasilah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini berhempas pulas dicari. Kenapa pemimpin-pemimpin sebelum ni tak dapat takluk? Apa faktor-faktor yang boleh orang panggil faktor-faktor yang mematahkan usaha-usaha untuk menakluk kota Konstantinopel? Tapi bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia menyelami, dia tengok sendiri rakyat-rakyat dia tengok tentera-tentera dia tengok kepada kepimpinan dia, mungkin ada kekurangan yang perlu ditambah, maka itu yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Fatih. Dan alhamdulillah, hasil daripada apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Fatih dapat menakluk kota Konstantinopel dengan pelbagai cara. Dan yang paling hebatnya, perkara yang tidak masuk di akal, di mana sebuah kapal yang besar dapat berlayar di atas daratan. Biasa kita dengar kapal ini berlayar di atas air, tapi hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia boleh berfikir di mana laluan-laluan air ini telah disekat sepenuhnya oleh tentera musuh. Tapi dengan kehebatan, kebijakan dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab pemikiran Sultan Muhammad Al-Fatih ini, beliau telah layarkan kapalnya di tengah-tengah hutan, di atas darat. Dan pada esok pagi terkejut tentera musuh bahawa kapal tersebut dah sampai ke dalam pihak istana tu. Jadi hebat, dahsyatnya. Itulah kehebatan Al-Quran. Sampai ada tenteranya hafal Quran, itu jaga tahajud, bangun malam dan sebagainya. Itu salah satu orang panggil energi ataupun senjata untuk orang Islam. Dan Al-Quran ni juga tuan-tuan dan puan-puan sebagai satu peringatan dan amaran, dan memberi kabar gembira, yakni syurga, dan memberi peringatan, yakni neraka. Jadi Al-Quran ini juga memberikan kabar-kabar gembira untuk membacanya, kan. Jadi Al-Quran ini memberi fadilah-fadilah, perkara-perkara yang boleh seorang mukmin itu boleh masuk ke syurga dengan amalan-amalan yang dia buat, dengan taat pada perintah Allah, dengan mengikut sunnah Nabi SAW, dan juga perkara-perkara peringatan jika melakukan maksiat dan sebagainya boleh menjadi asbab masuk ke neraka. Kemudian Al-Quran juga boleh membentuk akhlak yang mulia. Dan setiap pembaca Al-Quran, kita dapat lihat bahawa dia membentuk satu sahsiah pribadi seseorang menjadi orang yang lebih cakna dengan hukum hakam, lebih cakna dengan masyarakat, bergaul dengan komuniti, cakap pun sopan, ada dia punya orang panggil kemesraan, ada dia punya berjaga-jaga dalam percakapan, berjaga-jaga dalam perbuatan, jadi seorang itu sahsiah yang terbaik, dan menjadi seorang itu hamba yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi atas daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, besarnya ibrah nuzul Al-Quran ini pada diri kita dan pada masyarakat kita. Jikalau kita selami betul-betul tentang nuzul Al-Quran ini ataupun Al-Quran ini, sebenarnya sangat memberi impak yang besar kepada diri dan masyarakat, apatah lagi negara kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini, di masa-masa yang berbaki pada bulan Ramadan ini, jangan tuan-tuan lepaskan peluang jangan tuan-tuan lepaskan peluang untuk terus baca Al-Quran. Lazimi baca Al-Quran.
Dan jangan baca saja, tapi fahamkan apa makna dia. Tadabbur Al-Quran, maksud-maksud dia. Daripada surah Al-Baqarah yang pertama sehinggalah surah An-Nas. Kan? Banyak kisah-kisah yang Allah Ta'ala selipkan dalam Quran tentang kisah peperangan, tentang hukum hakam, tentang apa kisah Nabi SAW, kisah-kisah para sahabat dan sebagainya yang perlu kita dalami, yang perlu kita telusuri, yang perlu kita lihat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini memberi makna yang lebih baik kepada diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, banyakkan amal, teruskan beribadat, istiqamah. Bukan bulan Ramadan saja, tapi dalam bulan-bulan yang seterusnya. Jadi itu saja perkongsian daripada saya, Ahmad Mutakin bin Khairul, pengusaha ikan air tawar di Tapah. Saya bukan ustaz, tapi saya nak berkongsi apa yang saya ada kepada anda semua. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.